Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Ashraf bin Alwansyah dari kelas unit Pendidikan Islam 2 ingin membentangkan tugasan pentaksiran berterusan tugasan 1 persembahan bagi kursus isu semasa dan cabaran masa depan kod kursus KISC 1082. Tajuk yang saya akan mempersembahkan dalam video ini adalah kesan kehilangan isu Pulau Batu Putih dan pengajaran isu Pulau Batu Putih terhadap kepimpinan dan rakyat dalam negara Malaysia. Sebelum kita pergi terhadap kesan dan pengajaran, marilah kita sama-sama mendalami atau mengetahui lebih mendalam berkaitan isu Pulau Batu Putih dan apakah itu Pulau Batu Putih dan bagaimana ia boleh jatuh ke tangan Singapura. Kadang-kadang kita tertanya juga kenapa Singapura tu pulau yang kecil macam tu lah dia nak. Sedangkan pulau tu bukanlah satu tempat strategik, malah jauh daripada negara diorang. Jadi Pulau Batu Putih ni sebenarnya pulau yang terdekat dengan negara kita, itu Johor, di sekitar Mersing. Jadi Pulau Batu Putih ini merupakan satu pulau di mana di situ ada batu yang berwarna putih. Jadi pulau ini kecil je dan memang tidak didiami oleh seseorang pun. Jadi Pulau Batu Putih ni merupakan pulau yang direbut oleh negara kita dan Singapura. Namun Mahkamah ICJ memberitahu bahawa Singapura menang akan perebutan pulau tersebut. Jadi bagaimanakah pulau ini dijumpai? Jadi siapakah yang jumpai ke pulau ini? Jadi pulau ini pada mulanya dijumpai oleh Kesultanan Johor pada sekitar 1530 atau 1520-an. Jadi pulau ini dijumpai oleh Kesultanan Johor. Jadi kalau ikutkan sebenarnya, memang tiada keraguan berkaitan pemilikan Kesultanan Johor pada Pulau Batu Putih ini, kerana memang Pulau Batu Putih atau selat-selat di persekitaran Singapura, Johor itu semua naungan milik Johor sendiri. Kerana banyak nelayan yang mencari rezeki di sekitar kawasan Pulau Batu Putih tersebut. Dan lebih-lebih lagi ialah nelayan daripada Johor. Jadi memang pada waktu itu tiada sebarang konflik berkaitan pemilikan Pulau Batu Putih kerana telah jelas dan bersuluh bahawa Pulau Batu Putih itu milik Kesultanan Johor. Kemuncak masalah ini berlaku pada tahun 1844 di mana banyak kapal yang karam di kawasan tersebut. Pada sekitar tahun 1844, Gubernur British Tanah Melayu menulis surat terhadap Temenggung dan Sultan Ali bagi meminta izin membina rumah api di sekitar kawasan Pulau Batu Putih. Sultan dan Temenggung memberi kebenaran kepada pihak British untuk membina rumah api tersebut bagi tujuan hanya untuk keselamatan pelayaran sahaja, tidak untuk tujuan lain. Jadi pada tahun 1851, rumah api Hotspur yang diberi nama Hotspur siap dibina dan dikarenakan rumah api tersebut berdekatan dengan Singapura dan Singapura merupakan kawasan di bawah pentadbiran British, jadi British mengarahkan Singapura sepenuhnya mentadbir rumah api tersebut. Pada 1965, sudah selebih 130 tahun di mana berlakunya pengeluaran Singapura daripada Malaysia, dan Singapura pada waktu itu masih lagi mentadbir Pulau Batu Putih. Singapura juga membina struktur tambahan, jaringan komunikasi dan pembayaran kepada orang awam yang ingin menelayan di sekitar kawasan Pulau Batu Putih. Pada tahun 21 September 1953, di mana titik hitam berlakunya kerana Johor menerima surat daripada Setiausaha daripada pihak Singapura. Surat itu berkandungan bahawa pemilikan Singapura terhadap Pulau Batu Putih tersebut. Namun pihak Johor tidak menghairankan, malah memberi dan tidak menuntut hak terhadap pemilikan Pulau Batu Putih tersebut. Secara jelasnya, surat ini telah menunjukkan kepada kita secara haknya Johor telah melepaskan pemilikan Pulau Batu Putih ini daripadanya dan memberi sepenuhnya kepada negara Singapura. Sekitar tahun 1979, di mana Malaysia pun sudah ditubuhkan, peta rasmi baru telah dicipta dan menempatkan Pulau Batu Putih itu berada di dalam kawasan Malaysia, iaitu wilayah Malaysia mengikut sejarah terdahulu.
Pihak Singapura membantah dengan sekeras-kerasnya terhadap pemilikan Pulau Batu Putih tersebut. Hal ini dikarenakan dua sebab utama. Yang pertama, pihak Singapura telah mentadbir Pulau Batu Putih itu selama 130 tahun atau lebih lagi apabila pihak British mengarahkan Singapura untuk mentadbir Pulau Batu Putih tersebut. Yang kedua, surat tersebut, surat 1953 yang telah menampakkan bahawa Kesultanan Johor memberi sepenuhnya Pulau Batu Putih itu dan tidak menuntut hak Pulau Batu Putih itu terhadap Singapura. Jadi kes ini terus dibicarakan sehingga 2003 di mana negara kita dan negara Singapura telah mengangkat kes ini di ICJ iaitu International Court of Justice. Alasan Malaysia adalah yang pertama, Malaysia berkata bahawa Malaysia mempunyai geran hasal dan tanpa kebenaran Malaysia, rumah api yang terletak di Pulau Batu Putih itu tidak akan pernah terbina. Dialog pertahanan bagi pihak Singapura pula berkata bahawa kami yang menjaga pulau ini, kami yang mentadbir pulau ini selama dekat berpuluh-puluh tahun dan berdasarkan perjanjian surat 1953, Johor sendiri, Kesultanan Johor sendiri menunjukkan bahawa Kesultanan Johor tidak menuntut akan Pulau Batu Putih tersebut. Setelah bertahun-tahun memperjuangkan pemilikan Pulau Batu Putih terhadap Malaysia, namun ICJ, International Court of Justice, memutuskan terdapat 14 undian akan kedaulatan pemilikan Singapura terhadap Pulau Batu Putih tersebut. Hal ini telah menjelaskan bahawa sepenuhnya Pulau Batu Putih tersebut ialah milik Singapura. Namun, terdapat satu batu kecil iaitu Middle Rock di kawasan Pulau Batu Putih tersebut adalah milik Malaysia. Dan batu tersebut adalah kecil dan kerana ia tidak pernah disentuh sama sekali oleh Singapura. Pada tahun 2017, Malaysia sekali lagi ingin membuat persemakan kerana telah menyumpai surat-surat yang mengiktirafkan kedaulatan Johor pada selepas 1953. Kemuncaknya berlaku pada tahun 2018 di mana kerajaan baharu telah ditukarkan dan ditadbir oleh Tun Dr. Mahathir di mana beliau berkata beliau ingin menarik balik permohonan pemilikan Pulau Batu Putih tersebut. Hal ini secara tak langsung telah memberi sepenuhnya pemilikan Pulau Batu Putih tersebut terhadap Singapura. Dan ini adalah pentarikan di mana tarik semula permohonan tidak boleh memohon semula terhadap Mahkamah Pengadilan Tertinggi. Penarikan ini juga bukan saja untuk mengalahkan tapi untuk menjaga perhubungan antara negara Singapura dengan negara Malaysia. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kesan isu Pulau Batu Putih terhadap negara kita. Baiklah, yang pertama kita pergi kepada kesan terhadap pemimpin. Kesan yang pertama adalah kehilangan kedaulatan terhadap wilayah strategik. Jadi sebenarnya kehilangan Pulau Batu Putih ini bukanlah kehilangan yang kecil sebenarnya. Ia merupakan satu kehilangan yang besar terhadap negara kita. Kerana Pulau Batu Putih ini merupakan pulau yang tersibuk di dunia kerana ia terletak di titik tengah di antara Laut Cina Selatan dan juga Selat Melaka. Jadi kehilangan ini memberi impak terbesar kepada negara kita kerana kita telah kehilangan satu tempat yang amat berstrategik. Kerana ia bukan hanya satu batu tetapi kehilangan mata dan telinga keselamatan maritim negara kita. Kesan kedua terhadap negara kita adalah menjadi beban politik. Hal ini kita boleh ambil contoh dekat sebagaimana pemimpin Johor ataupun Temenggung Johor menandatangani surat yang dikatakan bahawa Johor tidak menuntut akan hak Pulau Batu Putih. Hal ini perlulah diperjawab oleh pemimpin kepada rakyat. Rakyat akan memandang kekalahan itu sebagai satu kesan diplomatik dan akan mengancam kekalahan terhadap pengundian seterusnya. Ini menyebabkan pemimpin perlu memikul tanggungjawab, memikul hak dan berjawab di antara rakyat kerana melepaskan hak atau milik negara kita. Kesan yang ketiga adalah kesan terhadap diplomatik. Hal ini sebenarnya akan memberi kesan terhadap perundingan dengan negara Singapura di masa hadapan. Hal ini dikatakan kerana Singapura menganggap negara Malaysia ini negara yang mudah bertolak ansur, yang memberi makna bahawa apa yang sahaja Singapura nak, Malaysia akan memberikan. Namun Malaysia tetap pandai kerana ia akan membangkitkan isu lain seperti isu air
dan isu ruang udara. Hal ini juga bagi menembus maruah negara yang tergadai pada akibat kehilangan isu Pulau Batu Putih. Baiklah, seterusnya kita pergi kesan kehilangan isu Pulau Batu Putih ini terhadap rakyat negara Malaysia. Yang pertama adalah pengecilan zon ekonomi eksklusif atau ZEE. Jadi, sebelum pulau itu dimiliki oleh Singapura, kebanyakan nelayan-nelayan sentiasa turun ke laut untuk menangkap ikan di sekitar kawasan Pulau Batu Putih. Namun apabila Singapura isytihar memiliki Pulau Batu Putih tersebut, hal ini menjejaskan nelayan negara kita kerana ia telah mengecilkan sebenarnya zon ekonomi eksklusif. Jadi apabila nelayan-nelayan di negara kita ingin masuk ke pulau tu, ia boleh menangkap nelayan negara kita. Hal ini akan menjejaskan sebenarnya ekonomi di segi pencarian ikan dan pelbagai lagi. Oleh itu, kita haruslah sedar akan kesan ini terhadap negara kita. Yang kedua, timbul rasa kecewa di dalam kalangan rakyat. Hal ini dikatakan kerana rakyat merasa kecewa kerana sebenarnya Pulau Batu Putih ini merupakan pulau yang paling dekat dengan jauh dan jauh dengan Singapura. Tapi pulau amat terkilan. Kenapakah pemerintah Johor pada ketika itu melepaskan begitu saja terhadap Pulau Batu Putih? Hal ini memberi kesan kepada rakyat kerana zon ekonomi eksklusif telah terkecil dan membuat rakyat rasa terkilan kerana kehilangan satu tanah atau batu saja yang amat berharga kerana ia merupakan pelabuhan yang sibuk di dunia. Hal ini juga akan menyebabkan rakyat merasa kedaulatan negara kita semakin kurang dan negara kita senang diancam begitu sahaja. Kesan yang terakhir terhadap rakyat adalah kesedaran hak maritim. Hal ini merupakan kesan positif kerana apabila kehilangan Pulau Batu Putih ini membuka mata rakyat bahawa pentingnya pulau-pulau kecil, bukan kerana pulau itu saja kecil, tapi sebenarnya itu adalah hak milik negara kita. Hal ini menyebabkan rakyat lebih bersemangat, lebih berteguh untuk mempertahankan tanah air kita. Tak kisahlah pulau itu sekecil mana, rakyat akan teguh mempertahankan negara, hak milik negara kita dan tanpa memperhilangkan atau membuang begitu saja hak-hak negara kita. Baiklah, kita beralih kepada aspek seterusnya, iaitu pengajaran isu berkaitan Pulau Batu Putih ini terhadap kepimpinan dan rakyat di negara kita ini. Jadi pemimpin kan ketua. Jadi kita pergi dulu pengajaran terhadap pemimpin. Pengajaran yang pertama adalah pemimpin perlulah sentiasa jujur dan berbincang sebelum membuat suatu keputusan. Sebelum suatu keputusan itu dibuat, pemimpin haruslah bermesyuarat terlebih dahulu. Kerana Rasulullah sendiri pun amat menggalakkan mesyuarat, berbincang sebelum memperlakukan suatu keputusan. Hal ini bagi mendapatkan kesepakatan di antara pihak-pihak dan tidak membuat suatu kuasa sembrono kerana negara kita ini bukanlah suatu negara yang boleh dijual-beli kerana di sinilah tempat lahirnya kita. Hal ini bagi memastikan pemimpin sentiasa peka akan sesuatu perkara, bukan menandatangani suatu perkara dan baru menyemak semula akan perkara yang ditandatangani. Yang kedua, pemimpin haruslah peka terhadap bukti-bukti penting. Kita juga belajar bahawa peguam yang sehebat mana pun akan kalah dengan ketiadaan bukti yang kukuh. Jadi, pemimpin perlulah memastikan Jabatan Arkib dan Kementerian Luar menyimpan setiap bukti-bukti penting seperti surat ataupun pelbagai lagi bagi memastikan tidak berlakunya titik-titik hitam seperti ini. Kerana apabila bukti ada, kita boleh memperjuangkan negara kita dan mendapat balik hak milik kita yang sebenarnya. Yang ketiga, pemimpin haruslah memastikan pertahanan kedaulatan negara kita sentiasa dalam keadaan yang kukuh, yang kuat dan tidak akan dipecah. Kita haruslah sedar bahawa politik dan kedaulatan adalah satu perkara yang berbeza. Walaupun strategi dilakukan bagi mempertahankan tanah air daripada berubah. Hal ini kerana menyebabkan kita memerlukan satu polisi luar yang tetap kukuh supaya pihak luar tidak nampak kelemahan atau perpecahan dalam pentadbiran kita. Hal ini dapat menyebabkan negara luar takut akan ingin menyerang negara kita. Dan yang keempat, pemimpin Malaysia perlulah melahirkan lebih ramai
pakar tempatan. Kita tidak boleh bergantung kepada peguam daripada negara lain seperti London, Eropah atau sebagainya. Kerana jiwa mereka tidak sama akan jiwa negara kita. Jadi Malaysia haruslah cekap akan melahirkan peguam atau lebih ramai ahli sejarawan dalam pakar-pakar berkaitan semua terhadap Malaysia ini bagi memperjuangkan tanah air kita, bagi memenangkan tanah air kita di pentas dunia. Jadi, di dalam satu kepimpinan mestilah mempunyai rakyat. Jadi, kita pergi pula kepada pengajaran kehilangan Pulau Batu Putih ini terhadap rakyat negara kita. Yang pertama, rakyat perlulah mengetahui literasi undang-undang. Rakyat tidak boleh beremosi dan hanya berkata, pulau itu dekat dengan kita, kita perlu mempunyai pulau itu. Namun rakyat perlu memahami akan undang-undang di dunia ini. Pengajarannya, rakyat perlu faham bahasa undang-undang dunia. Ilmu adalah pelindung terbaik supaya kita tidak mudah kecewa apabila fakta tidak menjadi emosi kita. Hal ini akan memberi kita pengetahuan lebih dalam bahawa kemenangan akan suatu perkara ini bukan terhadap fakta, bukan terhadap sejarah, malah terhadap apa yang dilakukan dan apa yang kita akan lakukan. Yang kedua, rakyat perlulah mengkaji sesuatu perkara dulu sebelum menyebarkan satu maklumat. Hal ini bagi tidak menjadikan sesuatu atau menimbulkan sesuatu fitnah atau sesuatu perkara yang hanyalah bohongan atau hanyalah tipuan, hanyalah dibuat-buat. Oleh itu, rakyat perlulah mencari sumber-sumber yang sahih. Bukan hanya bergantung kepada TikTok, lepas tu menyebarkannya kepada orang lain. Kita perlulah menyemak keadaan rasmi kepada platform-platform rasmi seperti platform peguam negara atau pakar sejarah sebelum membuat suatu keputusan. Hal ini bagi tidak mempecah belahkan rakyat kerana muncul berbagai konspirasi. Satu konspirasi, satu konspirasi, lepas tu bergaduh antara mereka. Hal ini amatlah tidak baik terhadap dan menjadikan imej negara kita bertambah buruk atau bertambah teruk. Dan yang terakhir sekali, rakyat perlulah mempunyai ilmu terhadap sejarah negara kita. Jadi, patriotism bukanlah hanya cinta akan negara, melaungkan kemerdekaan. Aku sayang negara aku. Namun sebenarnya bukan begitu. Tapi cinta akan negara yang sebenar adalah mengetahui berkaitan sejarah negara kita, bagaimana negara kita boleh maju, boleh merdeka, boleh kehilangan suatu perkara, boleh hilang Singapura dan sebagainya. Kita haruslah membaca tentang sejarah sepadan supaya kita tidak boleh menjadi hanya seorang yang tahu cakap namun tidak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Jadi kita haruslah mengetahui berkaitan sejarah negara kita bagi kita dapat menjadi antara orang yang dapat mempertahankan negara kita daripada ancaman negara-negara luar yang tidak bertamadun. Akhir kata, biarlah isu Pulau Batu Putih ini menjadi pengajaran terakhir buat kita. Janganlah kita menangis selepas kehilangan, tapi marilah kita menjaga apa yang masih ada dengan penuh amanah. Semoga generasi pemimpin dan rakyat akan datang lebih bijaksana, lebih hebat, lebih mempertahankan setiap inci tanah air kita daripada kehilangan dan ancaman. Jadi, korang semua mesti dah fahamkan bagaimana apakah itu Pulau Batu Putih, apakah itu isu Pulau Batu Putih, dan bagaimana Pulau Batu Putih ini jatuh ke tangan orang lain, dan bagaimana juga dan apakah pengajaran dan kesan terhadap kepimpinan dan rakyat di negara ini terhadap kehilangan Pulau Batu Putih. Jadi, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana setia sehingga ke hujung video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.